Alright guys, so benda ni penting guys. Dengar video ni sampai habis guys. Benda besar yang tengah berlaku baru-baru ini guys. Alright, kita ada dua kemungkinan guys. Alright, dan cikgu lebih berat dekat kemungkinan yang pertama. Jadi fokus dan dengar. Okay, semalam seperti mana kita tahu cikgu pun berjagalah 2 pagi tadi guys. Alright, selepas Fed announce interest rate maintain, memang market jatuh. Jatuh. Tetapi lepas itu, selepas dia announce interest rate maintain, dia bagi ucapan tau. Alright, dalam ucapan tu, jom cikgu tunjuk kepada anda apa yang dia ucap. Kau lihat Fed reducing monthly redemption cap Treasury Securities daripada 25 bilion kepada 5 bilion in April. Maksud dia guys, dia tengah easing quantitative tightening guys. Senang cerita lah, dia macam ni lah guys. QT dan QE. Okay, QT ni quantitative tightening, maksudnya dia akan kurangkan kecairan dalam market. Alright, dan dia akan strict lah kan. Dia akan tambahkan lagi lah securities kan. Tetapi guys, dikurangkan tau. Bila dikurangkan, ini bermaksud quantitative easing. Maksudnya mereka dah start mula kurangkan tightening guys. Alright, so inilah selepas dia announce, lepas dia cerita pasal benda ni, yang mereka akan start slow down quantitative tightening. Slow down bukannya hapuskan. Kalau hapuskan tak adalah 5 bilion maksudnya dia dah turunkan sebanyak lebih kurang dalam 80% lah, 70-80% lah. So dekat situ guys, alright, is slow down quantitative easing memang bullish lah. Sebab lepas dia announce, dia cerita pasal ni, market naik guys. Alright, market naik. Dan alhamdulillah guys, resistant $85,000. Resistant Bitcoin, resistant ni kuat guys. Resistant $85,000 bila sampai rejected. Dan kali ini guys, kita break out. Dan daily candle kita guys dah close atas 85k guys. So sekarang ni price dekat sekitar 87, 86 guys. So guys, kemungkinan yang pertama guys, yang cikgu memang berat kat kemungkinan yang pertama, jika support ini bertahan, 85,000 ini bertahan, maksudnya tak pecah lah. Alright, tak pecah. Maksudnya dia bertahan lah. Resistant ini akan become support dan the next destination adalah $90,000 dan dia akan kembali ke harga kita sebelum ini guys. Alright, so itu adalah kemungkinan yang pertama guys. Dan untuk pengetahuan anda, kalau anda kenal figura BlackRock ni guys, alright, kita tahu sejak bulan Februari dia asyik menjualkan Bitcoin 10 ETF. Guys, tiba-tiba guys hari Isnin, hari Khamis, hari Isnin awal minggu ni dia dah start beli balik guys. So dia tahu something guys. Alright, BlackRock biasa kalau dia jual guys. Tapi sekarang dia dah masuk balik market guys. So mungkin reversal inilah yang kita tunggu-tunggu guys. Alright, institution dah mulakan langkah guys. Okay, kemungkinan yang kedua guys, yang ni kemungkinan ni still ada senario dia, tetapi cikgu tak berat kat sini lah. Cikgu lebih berat pada senario yang pertama. Okay, senario yang kedua guys, jika $85,000 ini support Bitcoin ini gagal bertahan, maksudnya contoh ada keluar lagi bearish news dan dia jatuh dan pecah $85,000. So guys, the next support adalah $80,000 guys. So tak best lah kalau kita masuk range 80 ke $85,000 pecah support ni, ada kemungkinan juga kita boleh jatuh ke paras 70 lebih seperti sebelum-sebelum ini guys. So guys, untuk confirmation reversal ini, senario pertama ni dia mesti bertahan. $85,000 mesti bertahan walau apa pun yang berlaku. InsyaAllah kalau dia bertahan guys, InsyaAllah kita akan lihat market lebih tinggi lepas ni guys. So kita ada 2 senario. Alright, senario pertama 85k bertahan dan senario kedua 85k ini gagal dan dia jatuh balik dekat paras 80-85. So siapa-siapa yang dah beli masa market rendah itu, tahniah kepada anda untuk senario pertama. Dan siapa-siapa yang percaya yang $85,000 ni boleh pecah, alright, korang boleh tunggulah untuk senario yang kedua. Okay, macam cikgu memang berat sikit dekat senario pertama sebab cikgu beritahu dalam wiki kelas. Alright, cikgu dah start masuk market balik. Alright, cikgu pun dah start beli. Cikgu start ni last tak akhir lah. Last DCA cikgu yang tak akhir. Alright, sebab cikgu nampak berdasarkan data ekonomi, fundamental, liquidity, seperti market seolah-olah nak reverse. Alright, tapi apa pun kita lihat sama ada senario pertama ataupun senario kedua. Apa pendapat anda guys? Sila komen guys. Senario pertama, senario kedua.